Aku macam pelik pelik sangat-sangat. Okey pasal minyak dia lah. Dia macam silap mata tau. Dia macam silap mata. Okey. Harga sekarang minyak RM2.05. Okey. Nanti harga minyak, siapa yang layak, dia dapatlah harga dia dengan RM1.99. Okey. Tapi masalah dia, kalau orang yang tak layak tu, sepatutnya diisilah minyak RM2.05. Betul tak? Yang masalahnya silap mata ni sekarang ni, kenapa tiba-tiba yang tak layak tu dia kena bayar RM2.60? Wow. Ni apa kejadah semua ni? Ni aku silap ke apa? Aku silap tengok ke apa? RM2.06 ke atau RM2.60? Kenapa? Dia macam nak naikkan harga minyak pula. Diturun ke naik sekarang ni? Bukan semua orang yang layak. Kan? Berapa ramai yang 300 liter tu, tak semestinya yang pakai kereta, pakai motor. Yang pakai tu, bot tu, berapa liter pula dia nak kena isi. Dan bukan semua ada lesen. Ini macam magic lah, magic.